Bila darah tinggi sakit mencucuk ni, biasanya sakit mencucuk dekat tangan dengan kaki dekat badan-badan ni kan. Okey, itu menandakan apa? Kalau ada gejala sakit cucuk-cucuk, kebas-kebas kan. Okey, sakit mencucuk ni dia ada istilah medical dia, pins and needles kan. Itu adalah tanda-tanda saraf dah rosak. Okey, saraf boleh rosak biasanya sebab satu, kencing manis, nombor dua, darah tinggi. So bila you cakap you ada darah tinggi, kemungkinan lah selama ni blood pressure you tak terkawal lah. Bila blood pressure kita tinggi, dia akan merosakkan kita punya blood vessel, pembuluh darah. Okey, apa kaitan dia? Okey, bila kita punya blood vessel rosak, okey, jadi aliran darah akan terjejas. So setiap saraf ni, terutamanya dekat ujung jari tangan kaki kita ni kan, contoh kan, di situ ada banyak saraf. Jadi bila tak cukup zat, tak cukup oksigen, dia akan terjejas, dia akan mati. Maka timbullah tadi tu gejala mencucuk kan. So tak apa. Apa you boleh buat? Macam ni je. Go back to basic. Satu, control your diet. Elakkan makanan yang menyebabkan radang. Elak gula, elak susu haiwan. Lepas tu makanan daripada tepung gandum. Lepas tu makanan proses. Cuba pantang 4 ni dulu. Macam tu